Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan Karim, Madrasah Ramadan bentuk akhlak mulia. Bagaimana Madrasah Ramadan dapat membentuk akhlak yang mulia? Pertama, dengan merebut pahala dalam bulan Ramadan melalui ibadah khusus, puasa dan tarawih. Tarawih ini tidak terdapat di dalam bulan-bulan lain kecuali Ramadan. Yang kedua, berkatalah dengan kata-kata yang baik. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, maka Allah tidak berhajat kepada lapar dan dahaganya. Yang ketiga, perbanyakkan sedekah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemurah dan lebih pemurah lagi pada bulan Ramadan. Maka kita perbanyakkanlah sedekah pada bulan Ramadan ini. Insya-Allah sebulan kita berada di Madrasah Ramadan, lahirlah insan-insan yang penyabar, mempunyai kesabaran yang tinggi. Yang kedua, lahirlah insan yang menjaga lidahnya, tidak berkata kecuali perkara-perkara yang baik. Insya-Allah keluar daripada Madrasah Ramadan lahirlah seorang individu yang pemurah, insan yang pemurah. Dan insya-Allah lahirlah individu yang ikhlas dan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.